Okey, Assalamualaikum. Setup satu. Kenapa saya pentingkan korang faham setup satu ni dulu? Kena faham dulu sebelum korang nak belajar tu semua kan, nak kena timbulkan dia punya minat dia. Kenapa nak kena belajar setup satu? Bang, kenapa tak belajar setup lain? Kan? Kenapa setup satu dulu kan? Okey, jadi kita tengok setup satu ni dia bersifat long trend tau. Kalau kita tengok contoh dekat sini, kita dapat entry dekat sini, and then kita dapat reward dia agak menarik reward dia. Yang pertama, dia bersifat di hujung pullback ataupun di hujung retracement. Jadi bila kita makan di hujung retracement, kita boleh makan dengan lebih banyak. Sebab selepas retracement, orang kata dekat akar-akar tu kita masuk, and then dia naik, okey, kita dapatlah banyak sikit. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang paling penting, risk reward kita kecil. Maksudnya kita punya entry dekat sini dan kita punya risk kita mungkin dekat bawah ni sikit, dalam 400 pip macam tu, tapi kita boleh makan dia balik lebih kurang dalam 1,800. Kalau kita kira 1,800 dengan 400, kita nampak tak kat sini berapa risk reward kita? Risk kita satu dekat sini, risk kita satu, and then Ctrl C biasanya, Ctrl V, kita dapat 2, and then okey, 3, 1 risk, 1 reward, 2 reward, 3, 4, 1 nisbah 4. Mana nak cari bang tetap 1 nisbah 4? Itu je. Jadi kalau kita mahirkan setup satu sahaja dulu pun, kita boleh make profit. Sebabnya satu, dia adalah di hujung-hujung. Yang kedua, risk reward dia 1/4. 1 SL 4 kali TP, 4 kali profit kalau TP. Jadi sebab tu kita perlu mahirkan setup yang macam ini. Contoh yang kedua ini setup dia. Katakan kita entry dekat sini dan SL mungkin dekat sini 200 lah, kita ambil 200 pip, and then kita punya profit factor kita adalah 800 lah, kita ambil 800. 8 bagi 2, 4. Maksudnya kat sini kita punya risk 1, reward kita 4. Barulah kita dapat growkan account. Sebab dalam masa korang belajar tu akan ada yang tersilap masuk disebabkan tak mahir lagi. Silap, tak complete lagi SOP dia, dah masuk kena. Bukan salah setup, tapi salah sendiri kan. Dengan belajar benda-benda yang macam ni, setup yang macam ni, walaupun ada human error tu sekalipun tapi bila kita profit sekali, kita boleh cover lagi kesalahan-kesalahan semasa kita belum mahir. Ini dua saya tunjuk. Contoh kalau kita tengok lagi yang dekat sini, dia punya setup kan, entry risk kita dalam lebih kurang, sepatutnya dekat sini je, 150, 200 lah kita ambil, 200 lah kita ambil sepatutnya dekat situ je. And then kita punya reward kita daripada entry point 1,000
1205. Kita ambil 4 je lah. Kita ambil risk reward kita 14 je lah. Berbaloi tak? Berbaloi tak untuk korang hanya mahirkan yang ini sahaja? Satu je mahir. Ini sahaja cukup sebenarnya untuk growkan account dan make profit dengan cara yang selamat. Cara yang selamat maksudnya kalau sini kena HL, katakan kita entry kat sini kena HL, and then kita tunggu next setup, kita masuk dekat sini, risk reward kita tetap sama lagi, kita masih lagi dapat make 1000. So kat sini katakan satu kena HL, tapi bila kita profit 1/4, automatic account kita akan grow balik. Selepas kena HL tu grow balik berkali-kali ganda, hanya dengan mahirkan setup satu je dulu. Yang lain-lain tu kemudian lah. Yang lain-lain tu orang kata nak belajar, nak tambah. Tapi kalau mahirkan ini sahaja dan kalau guna ini sahaja pun, malas nak ambil tahu pasal benda lain, pun boleh growkan account. Okay, itu je nak bagi tahu kenapa saya fokus pada yang ini untuk korang, supaya korang faham. Baik, terima kasih semua. Kita ada indikator untuk korang detect apa semua. Tengok BTC latest entry point to risk. Saya tak tahu nak kira dia punya profit, dia punya pip, and then kita boleh makan berapa kali ganda ni? Boleh tak? Menarik tak?